Berminat nak beli rumah lagi 5 tahun tapi risaukan harga rumah makin lama makin meningkat? Video ni khas kepada tuan-puan. Save video saya dulu sebagai rujukan pada masa akan datang. Hari ni tuan-puan, kalau tuan-puan nak beli rumah, pastikan tuan-puan sediakan deposit sekitar 10% daripada harga rumah tersebut. Sebagai contoh, rumah yang tuan-puan berminat nak beli itu sekitar RM500,000, maka tuan-puan kena sediakan sekitar RM50,000. Tapi tuan-puan percayalah, lagi 5 tahun akan datang, harga rumah tersebut makin lama makin meningkat. Harga roti gardenia pun boleh naik, takkanlah rumah tak boleh naik. Jadi tips yang terbaik yang disarankan oleh pakar kewangan nombor 1 Malaysia, sekiranya tuan-puan ada niat nak beli rumah, nak pergi haji, nak travel ataupun sebagai dana persaraan lagi 2 tahun akan datang, maka disarankan untuk simpan emas. Kenapa emas tuan-puan? Kerana sejarah kenaikan harga emas kebelakangan ni adalah sekitar 10%. Tapi tuan-puan, 100 gram gold bar ni tahun 2023 nilainya sekitar RM30,000. Hari ni tuan-puan, 100 gram gold bar yang sama bernilai RM49,000. Lagi tinggi daripada dividen dekat ASB, tabung haji dan juga KWSP. Jadi kalau tuan-puan hari ni ada niat nak beli rumah lagi 5 tahun akan datang, maka disarankan untuk simpan 100 gram gold bar ni. Tabunglah dekat akaun JAP Gold Accumulation Program, program pengumpulan grad emas, di mana tuan-puan boleh menabung serendah RM100. Kumpul sampai genap 100 gram gold bar, maka boleh pergi jual dan tuan-puan boleh capai impian tuan-puan. Jadi yang belum ada akaun Mawali Gold boleh rujuk pin video saya dan saya akan bantu tuan-puan sampai kaya.